Semasa berlawang saya tutup aurat dan pakai seluar ketat. Apa hukumnya? Orang laki-laki makruh pakai seluar ketat yang nampak bentuk tubuh. Faham tak lagi? Tapi kalau nampak bentuk kemaluan, haram. Nampak bentuk tubuh mana? Nampak peha pakai dia keluar tu, keluar basikal racing, mountain bike. Nak seluar sokang ketat, nampak bentuk peha, makruh. Nampak bentuk lutut, makruh. Nampak bentuk apa benda ni, pinggang dia, makruh. Tapi nampak bentuk kemaluan depan, nampak nampak terasa, oh kemaluan, haram. Faham? Dan orang perempuan nampak bentuk betis pun haram dah. Nampak bentuk lengan haram dah. Dia pakai baju lengan pendek, dalam pakai inner hak hitam tu tak ketat, haram dah. Kerana perempuan wajib dua. Pertama, tutup warna, tak nampak warna kulit. Yang kedua, jangan nampak bentuk tubuh. Orang laki-laki makruh, melainkan nampak kemaluan. Nampak kemaluan jadi haram. Kerana laki-laki hukumnya ringan, kerana aurat anggota laki-laki tak sama dengan anggota perempuan. Faham? Daya tarikan tu lebih orang perempuan. Macam sebelah ni kita letak kereta kancil. Faham? Model baru. Nak? Sebelah ni kita letak Lamborghini Diablo. Hak mana orang tengok dulu? Orang kita tengok kacil, tak tengok Lamborghini. Gila pula. Nampak tak? Orang tarik hak dulu. Yuk. Orang tak tengok dah. Ni kacil. Ni Lamborghini. Tengok kacil boh. Tak ada. Nu. Itu juga orang laki-laki dengan orang perempuan. Orang perempuan tak usah kata nampak kemaluan, betul. Betih dia kita nak pening dah tengok. Faham tak? Betih dia kalau duduk tepi rambak tu nampak betih, kita tengok langgar tiang elektrik. Faham? Kalau lelaki tak ada hak. Jak cahaya suruh Tok Imam pakai baju kebaya. Tok Bila pakai baju kelawar. Duduk kat traffic light selok peha. Ada tak orang accident tengok? Ada. Orang tengok, mutah-mutah terus. Nah,